Setengah wanita dengan endometriosis ada kolesterol total yang lebih tinggi. Ada satu kajian baru melibatkan kira-kira 1,600 wanita. Mereka bandingkan paras kolesterol antara wanita dengan dan tanpa endometriosis. Satu perbezaan jelas ialah kolesterol total lebih tinggi. LDL, HDL dan triglyceride sama. Apa maksudnya? Ini tidak bermaksud kolesterol menyebabkan endometriosis. Ini juga bukan ujian untuk mendiagnosa endometriosis. Ia cuba tunjuk ada sedikit perbezaan metabolik pada setengah pesakit. Kajian ini kecil. Banyak faktor lain seperti berat badan, hormon dan PCOS boleh ubah kolesterol. Kenapa berlaku endometriosis ialah kerana keradangan. Keradangan, hormon dan gaya hidup boleh ubah cara badan proses lemak. Penyelidikan sedang dijalankan. Belum ada jawapan yang pasti. Apa perlu dibuat? Jika kamu ada endometriosis, kamu tidak perlu buat ujian kolesterol hanya kerana ini. Tapi jika kamu ada risiko lain seperti sejarah keluarga, BMI tinggi atau PCOS, ujian ini berguna. Jaga kesihatan jantung, makan sihat, aktif dan kawal stres. Sebagai penutup, endometriosis bukan hanya ganggu pelvis. Kesihatan keseluruhan juga penting. Beritahu saya jika kamu mahu video tentang diet dan endometriosis.